Majlis Sama Hadis Sahih Muslim Antarabangsa 2025 memasuki hari ke-5 hari ini. Berlangsung di Masjid Putrajaya, gema bacaan hadis mampu memupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan lebih mendalam. Laporan lanjut bersama wartawan JAKIM Leila Zain. Program ini merupakan penganjuran kali kedua oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIN, bersama rakan strategik yang lain. Lebih 7,000 hadis sahih Muslim akan dibaca dan disemak oleh hampir 1,000 peserta melibatkan 220 muka surat setiap hari sehingga 28 November ini. Bukan sekadar majlis bacaan semata-mata, sebaliknya ia bertujuan menghidupkan syiar Islam dan sunnah Rasulullah SAW dalam kalangan masyarakat. Kita memastikan bahawa masyarakat dapat memahami dan dapat menghayati soal hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hasrat itu untuk menjadikan bahawa Malaysia ini sebagai salah satu di antara pusat sumber rujukan kepada hadis dan Al-Quran. Ya, itu hasrat kita lah, supaya kita hendak meletakkan Malaysia ini di kedudukan yang sebaik mungkin. Jadi kerajaan telah masukkan bahawa sama hadis ini termasuk di dalam rancangan Malaysia yang ke-13 untuk dianjurkan setiap tahun. Jadi majlis ini adalah terbuka kepada semua muslimin dan muslimat, boleh datang bila-bila masa ketika berlangsung majlis ini, dan pada sesi malam kita ada ceramah-ceramah umum yang akan disertakan dengan terjemahan, dan ini adalah satu majlis yang patut disambut oleh semua lapisan masyarakat, dan terutamanya ketika 28 hari bulan akan berlangsungnya sesi pengijazahan hadis yang saya kira ini adalah satu peluang emas yang patut disambut oleh semua lapisan masyarakat muslimin di negara kita. Tradisi periwayatan Sahih Muslim daripada penyusunnya sehinggalah kepada generasi masa kini secara samak dan ijazah ini pastinya dapat mengangkat martabat ilmu hadis di mata dunia. Ini alhamdulillah pengalaman yang luar biasa, mulai daripada suasana yang sangat seronok, mendukung dan support daripada kerajaan yang luar biasa. Kali pertama saya rasa macam majlis apa ni kan. Tak apa, saya ikut je apa arahan diorang dan saya datang hari-hari. Akhirnya baru saya tahu macam mana dia punya rasa. Subhanallah, Masya Allah. Dan saya dapat tahu ada lagi dan saya memang nak datang lagi. Hari ini saya ada dekat sini. Kita akan dapat banyak selawat. So di setiap matan tersebut ada banyak selawat. Okey, mana kita berselawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya kita akan dapat tahu okey apakah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan kepada kita, yang mana kalau kita ikut dia akan menjadi panduan pada kita. Dan kita bila kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikut Quran, maka kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Program ini turut mendapat penglibatan ulama jemputan dari luar negara seperti Bahrain, Yaman, Tunisia, Mesir dan Indonesia. Terkandung tujuan yang mulia iaitu menghubungkan sanad ilmu antara umat Islam itu sendiri, para ulama dan akhirnya kepada Rasulullah SAW. Bacaan hadis Sahih Muslim selama 10 hari di sini bakal memberi sentuhan dan aura yang hebat kepada setiap pesertanya, sekaligus membuktikan Islam terus subur dan mekar di tanah air kita ini. Semoga program utama dalam dakwah negara ini menjadi asbab kita memperoleh rahmat dan keampunan Allah SWT serta menghidupkan sunnah dalam diri, keluarga dan masyarakat. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM.